Seterusnya adalah nyanyian lagu Negaraku dan lagu Maju dan Sejahtera. Div kehormat serta para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam sihat. Itu saya yang berusaha Encik Nazli Suhardi bin Ibrahim, Pengarah Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berusaha Dr. Rozita binti Ibi Rahman, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam. Yang berusaha Dr. Mustafa bin Jaafar, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Pergigian. Yang berusaha Dr. Muhammad Safwan bin Ibrahim, Pegawai Kesihatan Titi Wangsa. Yang berusaha Dr. Aminuddin bin Makpul, Pegawai Kesihatan Kepung. Yang berusaha Puan Nur Azah binti Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Pemakanan, Pegawai-pegawai kanan, wakil-wakil agensi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bagi menambahkan keberkatan majlis, dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Amal Ashman bin Rusdi untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh keberkatan ini kami merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran
atas limpah rahmat-Mu yang mengizinkan kami berhimpun dalam majlis pelancaran Karnival PPKZM Plus serta PPKZM bersama bahagian kesihatan pergigian anjuran unit pemakanan, pejabat kesihatan Titi Wangsa dan pejabat kesihatan Kepung. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyembuhkan, kurniakanlah kesihatan yang sempurna kepada anak-anak kami. Lindungilah mereka daripada segala penyakit dan suburkanlah tubuh mereka dengan makanan yang sihat, berkhasiat dan seimbang agar mereka membesar dengan kuat, cerdas dan berdaya tubuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyempurnakan, peliharalah kesihatan gigi dan mulut anak-anak kami. Jadikanlah mereka terbiasa dengan amalan kebersihan diri, khususnya penjagaan gigi yang baik, agar senyuman mereka sentiasa indah, keyakinan mereka sentiasa teguh dan kesihatan mereka sentiasa terjamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, jadikanlah anak-anak ini anak-anak yang sihat tubuh badan mereka, cerdas akal fikiran mereka dan luhur budi pekerti mereka. Kayakanlah mereka dengan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal serta kasih sayang yang berpanjangan daripada ibu bapa dan masyarakat sekeliling. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengatur, permudahkanlah segala urusan pelaksanaan program ini. Jadikanlah ia sebagai titik tolak kepada pembangunan kesihatan masyarakat yang lebih baik, khususnya bagi anak-anak yang bakal menjadi peneraju pada masa hadapan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Indah bermalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya masih kita diberi peluang untuk berhimpun sempena Karnival program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan PPKZM Plus serta PPKZM bersama bahagian kesihatan pergigian. Baiklah, nama saya Nurul Atira binti Muhammad Zain selaku pengacara anda pada hari ini sebagai pembuka tirai majlis. Marilah sama-sama kita menyaksikan sebuah persembahan dari KL Dental Baska dengan lagunya Senyuman Bermula di Sini. Dipersilakan. Pagi bermula dengan harapan, di meja makan kita memilih buah dan sayur jadi teman untuk tubuh kuat, senyuman berseri bukan sekadar mengenyangkan. Setiap suapan membawa makna, apa yang baik kita pilih hari ini menjadi hadiah buat masa depan. Sedikit demi sedikit langkah kecil membawa perubahan. Bila kita mula menjaga diri, senyuman pun semakin berseri. Senyuman bermula di sini, daripada apa yang kita pilih. Kurangkan gula, lebihkan khasiat, supaya gigi terus sehat. Mari bersama melangkah seiring, membina hidup yang lebih bermakna. Hidup sehat, badan cergas,
untuk semua. Oke, terima kasih. Sudilah Tuan tampil ke depan tersenyum manis. Sudilah Tuan berikan ucapan merasmikan majlis. Hadirin sekalian, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Nazli Suhardi bin Ibrahim, Pengarah Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada adik-adik, puan-puan, tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak semua. Yang berusaha Dr. Rozita, kawan saya daripada Putrajaya, sama-sama dulu, tapi sekarang dah dekat KL. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Kesihatan Awam. Dr. Mustafa, artis kita, artis KL. Tadi Baskers tadi pun adalah Dr. Mustafa punya tim. Daripada Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Pergigian. Seterusnya Dr. Muhammad Safwan, Pegawai Kesihatan Titi Wangsa. Dr. Aminuddin, Pegawai Kesihatan Kepong. Puan Nur Azhar, Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Pemakanan, dan semua yang ada bersama pada pagi ini, pegawai daripada JKN Wilayah, Persekutuan dan Putrajaya, dan juga pegawai daripada Kementerian Kesihatan. Jadi alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua dapat berkumpul pada pagi ini, dah almost tengah hari ini, di Dewan Auditorium yang indah ini, dan di atas program yang dinamakan Carnival Program PPKZM, PPKZM Plus serta PPKZM bersama Bahagian Kesihatan Pergigian JKN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. So ini adalah julung-julung kalinya. Banyak saya tengok kita ada 14 negeri, tapi inilah kali pertama saya lihat satu collaboration di antara mengaitkan dengan pemakanan dan juga pergigian. So tahniah kepada JKN Wilayah, dan saya juga akan cuba bawalah untuk di negeri-negeri lain membuat perkara yang sama kerana memang terbukti perkaitan yang rapat di antara masalah gigi anak-anak kita dan juga kita nak makan makanan yang berkhasiat dan sebagainya. Sebab kita tahu kalau gigi rosak, macam mana kita nak makan daging yang akan memberikan protein kepada badan anak-anak kita, macam mana kita nak ambil buah yang keras, yang memberikan vitamin kepada badan kita, dan macam mana kita nak makan sayur yang juga memberikan vitamin dan mineral kalau gigi tak baik. Jadi ini memang satu kolaborasi yang sangat baguslah di antara mengaitkan pemakanan dan juga masalah KZM ataupun kurang zat makanan di kalangan kanak-kanak kita. Begitu juga sebenarnya bukan hanya dental tetapi mental juga berkait dengan pemakanan. Sebab tu kami juga ada membuat beberapa pinjangan bersama kesihatan mental yang mengaitkan di antara pemakanan juga ada kaitan dia, ada proven data menunjukkan ada kaitan. Itu pun kita kena melihat banyak perkara yang berkait dengan pemakanan kita. Jadi juga setinggi penghargaan kepada Pejabat Kesihatan Titi Wangsa dan juga Pejabat Kesihatan Kepong atas inisiatif ini di atas kerjasama bersama Cawangan Pemakanan KL dan juga Pergigian. Tuan-tuan dan puan-puan semua, adik-adik, abang-abang semua, masalah anak-anak kita dengan masalah terbantut, kurang zat makanan ni bukan satu masalah yang boleh kita perlu ambil serius. Kerana negara kita sekarang ni berada di antara negara yang tertinggi, antara negara tertinggi masalah kanak-kanak yang terbantut dan juga kurang zat makanan. Kalau dilihat daripada negara-negara membangun negara ASEAN, tidak sepatutnya Malaysia ni kalah kepada Indonesia,
kalah kepada negara Thailand dan kalah kepada negara-negara Vietnam dan sebagainya. Tetapi kita adalah tertinggi sebab saya kata kita tidak sepatutnya berada pada negara yang tinggi masalah bantut kerana kita ni lebih makanan di Malaysia. Kami telah menyemak daripada rantaian makanan mengapa rakyat Malaysia ni, anak-anak kita ni masih berlaku kekurangan zat makanan juga terbantut. Sedangkan kami cek dengan Kementerian Pertanian, sayur kita mencukupi, buah kita mencukupi untuk rakyat Malaysia, beras mencukupi, protein juga mencukupi, semua cukup. Tetapi mengapa kita masih ada masalah ini? Ini adalah tidak lain tidak bukan kerana tabiat kita ataupun behavior kita. Makanan ada tapi kita tak ambil. Kita lebih memilih makanan yang tidak sihat, yang kita kata mengenyangkan, menyebabkan kita tak cukup, anak-anak kita tak cukup vitamin, mineral dan juga kalori. Ini yang berlaku kat Malaysia. Sebab tu bila kita beberapa kajian kita buat untuk melihat macam mana kita nak mengatasi masalah stunting ini dan di antara pendekatan yang digunakan adalah BI, Behavioral Insight ataupun nudging. Kerana sumber makanan cukup, malah berlebih. Tetapi mengapa anak-anak kita tak ambil sayur dan buah contohnya? Mengapa anak-anak kita tidak mengambil cukup kalori menyebabkan dia jadi stunting ataupun terbantut? Ini adalah kerana kita dapati bahawa mereka ni, anak-anak kita ni tertarik dengan lebih banyak makanan tak sihat seperti junk food yang dijual di merata-rata di kedai runcit dan sebagainya. Itu adalah keutamaan anak-anak kita. Berbanding dengan anak-anak di negara-negara maju lain, kalau tengok anak-anak di negara Jepun, negara Australia, negara-negara lain, dia akan mencari dulu susu, dia akan mencari dulu benda-benda sumber protein, kemudian barulah sumber-sumber lain. Tapi kita, anak-anak kita aim kepada makanan yang tidak sihat. Jadi ini adalah peranan keluarga, peranan mak ayah yang ada dekat sini untuk memastikan anak-anak tidak apabila pergi ke kedai runcit, itu dulu dia cari. Kita kena ingat bahan pewarna, bahan pengawet di dalam makanan-makanan ringan yang anak-anak kita makan tu, dalam jangka masa yang panjang, dia akan memberi kesan kepada kesihatan. Terlampau banyak bahan pengawet dalam badan kita, terlampau banyak bahan pewarna dalam badan anak-anak kita makan, daripada segi kita punya appetite ataupun kita punya keinginan anak kita nak makan makanan lain dah berkurang. Sebab bahan pewarna, bahan pengawet yang masuk dalam mulut dia, dekat lidah dia dan sebagainya mengurangkan apa yang dia nak makan untuk makanan-makanan lain yang lebih berkhasiat. Ini masalah utama dekat Malaysia. Jadi sebab tu Kementerian Kesihatan kita ada melihat perkara ini perlu dibuat secara segera. Jadi ibu bapa perlu sangat-sangat dilibatkan. Tak boleh fokus kepada anak-anak di sekolah saja. Di sekolah KPM menyatakan bahawa mereka dah kawal. Mereka dah kawal environment. Dia kata anak-anak kat sekolah, dekat kantin kita dah beri makanan yang baik. Dekat kelas kita ajar dia cara nak makan makanan yang baik. Bila keluar luar pagar sekolah, makanan jajan dah banyak dah dekat luar pagar sekolah. Jadi itu dah satu orang kata dah menyebabkan anak-anak kita dah goyang dah. Sebabnya tengok banyak dekat sekolah, okey, luar pagar dah banyak dah. Jadi apabila keluarga ataupun parent tidak, kalau boleh kita nak bukan sekat, tetapi pastikan anak kita tidak menjadikan makanan junk food ni sebagai makanan harian dia. Saya tengok dengan Dr. Rosita sama-sama dengan saya dekat Putrajaya. Bila saya tengok dekat Presin 8, saya duduk di Presin 8. Sekolah ada dua sekolah dekat situ. Dia ada 7-Eleven juga. Apabila waktu tengah hari, waktu balik tu, dia orang beli 7-Eleven tu Maggi tu. Dia dekat 10-20 murid-murid dah boleh letak air panas terus dekat 7-Eleven tu kan. So dia pun terus duduk je di tepi jalan tu, semua makan Maggi.
Dah jadi macam satu, dan benda tu berlaku almost every day. Saya bukan tidak menyatakan bahawa Maggi tu tak boleh makan. Tetapi kalau dia dimakan hari-hari, dia akan jadi bermasalah. Tapi kalau dimakan sebulan 2-3 kali, mungkin tak ada masalah. Tapi ini masalah anak-anak yang, saya tak cerita lagi anak-anak yang kira dalam umur 1 hingga 6 tahun ni, yang bila kita cek, sayur-sayur di dalam diberi dekat taska, semua dia ketepikan. Sayur dan semua dia ketepikan, dia makan hanya kat tengah saja. So ini juga satu masalah kepada kita, dan kita nak melihatlah perkara-perkara ini kita boleh atasi. Jadi itu kami di Kementerian Kesihatan bahagian pemakanan dan juga sekarang dengan JKN wilayah, dengan adanya dekat sini saya rasa dekat 200 orang. Alhamdulillah, jarang saya jumpa program-program pemakanan seramai ini. So tahniah Hazah dan juga JKN wilayah dan juga dental kerana dapat mengumpulkan ibu-ibu dan bapa kat sinilah. Saya nak bawa peranan kita sebagai ibu bapa ni, saya mohonlah kerjasama semua. Kerana isu terbantuk ni dibawa kepada akademik. Jadi kita jangan ingat faktor kesihatan saja. Dah banyak kajian menunjukkan kalau anak kita kurang zat makanan, kalau anak kita terbantut, apabila dia masuk ke sekolah rendah nanti, dia akan efek kepada IQ, akademik dia. So ini yang kita bimbang. Anak-anak kita ni apabila ramai yang terbantuk, akademik dia pun kita bimbang juga akan jadi menurun. Jadi ini kita perlu jaga-jaga dan kita perlu, ibu bapa perlu memainkan peranan yang sangat penting lah. Dan kalau kita tengok apa kaitan di antara pergigian dengan masalah kurang zat makanan ini. Saya dah nyatakan tadi, anak-anak yang ada masalah karies gigi, masalah gigi cenderung untuk tidak mengambil makanan yang berkhasiat. Kerana makanan-makanan yang ringan tadi itu lebih mudah mereka kunyah berbanding dengan makanan yang sihat yang lebih sebenarnya susah nak dihadam. Jadi ini yang sebenarnya ada kaitan rapat di antara gigi dan juga pemakanan. Sebab tu saya dipahamkan dalam program ni, semua anak-anak yang ada dekat sini akan dibuat pemeriksaan gigi. Betul kan Dr. Mustafa kan? Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila dah diajar daripada seawal anak-anak untuk memeriksa gigi, saya rasa ini akan jadi norm. Jadi bila-bila dia dah tahu, dia kena cek beberapa kali setahun dan sebagainya. Dan dia kalau gigi dia baik, insya-Allah untuk daripada segi dia mengambil makanan yang berkhasiat, tak akan ada masalah. Okey, jadi ini adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan dan jarang dibuat kolaborasi seumpama ini di KL lah. Jadi isu stunting ini saya sekali lagi saya sebenarnya mengharapkan anak-anak parents semua untuk memainkan peranan yang sangat banyak dalam isu stunting ini. Saya sendiri di bahagian pemakanan telah merombak banyak program-program tertentu yang mana selepas ini bagi anak-anak yang ada masalah KZM, kita akan memberi susu khas kepada mereka yang mana kita akan tengah R&D untuk susu yang boleh membekalkan, kita panggil RUTF, iaitu Ready to Use Therapeutic Food, yang mana susu ni dia boleh membekalkan almost 500 kalori per day kalau kita ambil 2 kali sehari, pagi dan juga petang. Jadi ini kita jangkakan akan dapat memberi impact yang besar kepada anak-anak kita nanti. InsyaAllah kita akan mulakan tahun depan. Dan ini kerajaan membelanjakan juga duit yang banyak sebenarnya, 32 juta diberikan hanya untuk memastikan anak-anak yang kurang zat makanan dan anak-anak yang stunting ini boleh pulih dalam masa yang cepat. Sebab kita tak nak dia pulih dalam ambil masa sampai 5 tahun. Bila dia dah masuk sekolah rendah, kita dah miss dekat situ. Jadi kita nak supaya dia boleh pulih sebelum dia masuk sekolah rendah. Jadi untuk itu, kami juga buat yang R&D ini untuk memastikan mereka ni pulih selewat-lewatnya 2 tahun. So itu adalah kita akan cuba dan insya-Allah nanti tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh memastikan anak-anak yang terbantuk di Malaysia ni kita dapat rawat dan juga kita
pastikan anak-anak kita ni bila masuk sekolah, dia tidak ada masalah pembelajaran. Jadi, saya rasa itu saja yang saya nak bercakap hari ini. Teks ni panjang, tapi saya rasa poin yang kita nak beri adalah peranan ibu bapa, memastikan anak-anak kita ni, yang pertama, diperiksa gigi dia. Yang kedua, dipastikan makanan dia jangan hari-hari ambil junk food lah, makanan ringan ni. Kalau boleh anak-anak kita, yang ketiga, ajarkan mereka ni makan sayur dan buah walaupun mereka rasa reluctant ataupun tak mau makan. Dalam tabiat manusia ni, kalau bila kita paksa dia, cuba dia daripada satu hari ke satu hari, insya-Allah dia akan makan juga satu hari nanti. Yang keempat, mak ayah sila pastikan anak ambil susu, sebab rakyat Malaysia, anak-anak kita ni negara yang paling rendah, antara negara paling rendah di dunia yang ambil susu. Apatah lagi anak-anak kita. Jadi itu perkara keempat, pastikan anak kita ambil susu every day. Tak kisah susu apa pun. Jangan susu pekat manis dah. Itu bukan susu. Susu pekat manis, nama je susu kat depan, dia bukan susu. Tapi nama tu masih digunakan daripada dulu sampai sekarang. Dia bukan susu. Jadi, saya mohon ibu bapa, buat 4 perkara ni dulu. Pastikan anak-anak kita ni melalui 4 perkara ni, buat 4 perkara ni, insya-Allah kita akan tengok anak-anak kita tidak terbantut, tidak kurang zat makanan, dan insya-Allah akademik kita di sekolah nanti pun akan berjaya. Ini dah banyak diproven by banyak kajian, diikuti daripada anak-anak yang dijaga makan ni, apabila masuk sekolah rendah semua cemerlang. Jadi mak ayah mana yang tak nak anak dia cemerlang. Jadi sila pastikan anak-anak kita ni makan sepatutnya yang disarankan. Jadi semoga program yang dibuat pada pagi ini, pada tengah hari ini dapat memberi manfaat kepada mak ayah semua, kepada anak-anak semua. Dekat luar saya nampak banyak pameran. Sila bertanya kepada pegawai pemakanan yang ramai pada hari ini, macam mana nak ajar anak-anak makan yang baik. Jadi itu saja pada pagi ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya merasmikan program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan PLUS serta PPKZM bersama Bahagian Kesihatan Pergigian Jabatan Kesihatan Wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Nazli Suhardi bin Ibrahim di atas ucapan sebentar tadi. Mohon Encik Nazli untuk kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan gimik perasmian. Majlis turut menjemput Yang Berusaha Dr. Rozita binti Ibi Rahman dan Dr. Mustafa bin Jaafar bersama-sama di atas pentas bagi acara gimik perasmian. Dipersilakan. Baiklah hadirin sekalian, tibalah kita ke kemuncak majlis yang dinanti-nantikan, iaitu gimik keperasmian. Dijemput Yang Berusaha Encik Nazli Suhardi untuk menarik panel bola sebagai simbolik perasmian dengan kiraan 3, 2, 1. Dipersilakan. Senyuman bermula di sini, daripada apa yang kita pilih. Kurangkan gula, lebihkan khasiat, supaya gigi terus sihat. Baiklah, seterusnya sebagai lambang sinergi dan kerjasama erat, dipersilakan maskot pergigian dan maskot Arnab sebagai simbolik penjagaan kesihatan pergigian dan amalan pemakanan sihat. Pagi bermula dengan harapan. Di meja makan kita memilih buah dan sayur jadi teman untuk tubuh kuat, senyuman berseri.
bukan sekadar Dapat kita saksikan ketika ini adalah sesi pertukaran bakul antara maskot sebagai simbolik komitmen dan kerjasama antara cawangan pemakanan dan bahagian kesihatan pergigian dalam memastikan kanak-kanak membesar dengan sihat, ceria dan sejahtera. Demi sedikit langkah kecil membawa perubahan. Bila kita mula menjaga diri, senyuman pun semakin berseri. Senyuman bermula di sini, daripada apa yang kita pilih. Kurangkan gula, lebihkan khasiat. Baiklah, dengan ini sempurnalah sudah majlis perasmian Karnival Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan PPKZM Plus serta PPKZM bersama bahagian kesihatan pergigian. Dimohon Dave kehormatan untuk terus kekal berada di atas pentas bagi acara seterusnya. Baiklah hadirin sekalian, acara majlis diteruskan dengan penyampaian bakul program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan PPKZM dan bahan advokasi pergigian. Untuk itu, dijemput wakil dari Pejabat Kesihatan Titiwangsa, Adik Muhammad Fayyad Rifki bin Muhammad Fikri bersama Ibu Puan Nurul Rashidah binti Ibrahim. Baiklah, seterusnya dijemput wakil dari Pejabat Kesihatan Kepong, Adik Alvin Aiden Fernandez, anak Andy John bersama Ibu Jessica, anak Henry. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Nazli Suhardi di atas kesudian menyampaikan bakul PPKZM dan bahan advokasi pergigian sebentar tadi. Dijemput Dave kehormat untuk kembali semula ke tempat duduk. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita menyaksikan sebuah tayangan montaj yang memaparkan pelaksanaan program serta usaha yang telah dilaksanakan dalam memperkukuh intervensi pemakanan dan kesihatan kanak-kanak. Sama-sama kita saksikan.
somewhere. Welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Yeah, I'm motorboated. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. Yeah. And the sun gonna shine on a brand new day. Konten yang disediakan oleh cawangan pemakanan JKWBKL dan P. Baiklah, sebelum majlis melabuhkan tirai, dijemput semua Dave kehormat dan tetamu jemputan untuk bergambar bersama. Untuk itu saya menjemput jurugambar dan juru video untuk bersedia di atas pentas bagi sesi bergambar. Silakan. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close